Kemudahan awam di Pantai Kemasin mengalami kerosakan teruk selepas kawasan itu dibadai ombak setinggi 4 meter sejak Ahad lalu sehingga menyebabkan struktur konkrit di tepi pantai retak, terangkat dan runtuh. Tinjauan kru iMedical TV mendapati beberapa bahagian tapak konkrit sudah terhakis dan beralih daripada kedudukan asal dipercayai akibat hentaman ombak berterusan. Selain itu, kawasan sekitar turut dipenuhi longgokan sampah yang dibawa arus. Seorang penduduk tempatan, Muhammad Rahimi Haikal Muhammad Azmi 25 berkata, runtuhan itu berlaku kerana ombak kuat ketika air pasang besar. Konkrit ini ia disebabkan daripada air pasang besar. Air pasang ni dalam pukul belah malam dapat pukul 4 pagi lah. Konkrit ini pakai macam buat ni tak ada besi gapo di bawah, pakai rata apa tupik, kira konkrit gitu lah dia kata. Sementara itu, seorang lagi penduduk Muhammad Zainuddin Muhammad Saleh 49 berkata, keadaan itu sangat berbahaya kepada pengunjung. Bagi pengunjung hok mak isi ni bahayalah. Tengok anak-anak ko ibu bapa dia pun hok mana tak tahu lah, mari nak duduk ke apa kan. Takutnya timbul ko tindik ko sebab konkrit ni besar-besar kan. Takutnya duduk tak kursi netai ko kena. Dalam pada itu, seorang pengunjung Nuraini Zakaria 54 berharap pihak berkuasa dapat melakukan kerja baik pulih secepat mungkin. Saya mengharapkan pihak berwajib atau badan-badan tertentu membina semula benteng-benteng keselamatan untuk membersih sampah-sampah yang saya nampak agak kurang menarik lah. Nur Atira Azman dan jurukamera Izzah Zaki, Berita iMedical TV.